Tolong kita segala kena tipu scam boleh. Ni aku tahulah yang komen ni mesti golongan-golongan warga emas ni. Sebab aku tengok gambar pun tak ada, akaun pun tak ada nama kan. Tolong kita sekumpulan ibu bapa kena tipu dan scam. Scam oleh siapa tu pakcik? Saya tahu ni pakcik ni. Pakcik tanya saya kan. Pakcik Rahmat nak tahu pakcik kena scam dengan siapa ni pakcik? Pakcik ni kejap aku teka Pakcik ni dia mesti kena scam join Dana atau pelaburan. Nak tengok betul ke tak? Pakcik tolong respon pakcik, boleh tak? Pakcik yang pakai nama user ni, dia aku rasa dia tak register ni media sosial ni. Biasanya orang tua kita kalau kena scam secara berjemaah, macam ni lah secara berjemaah ni kan. Dia kata ramai kena scam sekumpulan. Bila sekumpulan ni aku dapat agak, ni mesti dia join Dana. Aku ni sebenarnya aku nak cakap apa tau. Kalau yang join pelaburan atau Dana ni, aku ada satu benda yang aku nak cakap perkataan ni, tapi kalau aku sebut nanti kan orang akan kecam aku balik. Tapi inilah yang aku nak cakap. Orang-orang ini yang masuk join Dana ni, dia ada satu perkataan yang sesuai untuk dia. Satu perkataan ni yang sesuai, yang kau boleh jumpa dia, kau cakap dengan dia benda perkataan ni. Tapi aku tak boleh nak cakap. Sebab nanti orang spin balik, nanti orang akan tangkap balik. Dan perkataan tu, sebabkan perkataan tu lah berjaya membina diri aku untuk menjadi orang yang lebih bagus. Perkataan tu juga selalu digunakan oleh mak aku masa aku kecil dulu. Perkataan itulah yang mak aku selalu cakap kalau aku ada buat salah. Perkataan itulah. Dan benda tu aku berngiang-ngiang dalam kepala aku. Jangan buat salah, jangan buat salah. Apa dia Mat? Apa dia? Zaman saya kecil-kecil dulu lah. Zaman yang muda-muda ni tak. Bukan. Ada satu lagi. Bukan degil, bukan. Ada. Mak kita selalu cakap apa kat kita dulu masa kecil? Bukan degil. Bukan tamak. Bukan bodoh. Mak kita cakap apa? Tak. Kau ni dahsyat juga mak kau orang Lagi power dia cakap Mungkin. Okay, ni saya cerita saya tau. Dulu kalau saya nakal ni, mak dah cakap jangan lari, aku lari juga kan. Tok tergolek. Mak cakap apa? Padan muka kau. Betul tak? Padan muka kau. Kan? Anak betul. Okey lah, anak betul je. Tapi aku selalu mak aku cakap padan muka kau. Kan? Betul tak? Habis kan nak cakap apa lagi? Mak dah cakap jangan lari, kau lari juga. Mak dah cakap kau balik jangan lambat, kau balik lambat juga. Mak dah cakap jangan main hujan nanti demam, kau main juga. Last kena. Habis mak kau cakap apa? Kan? Iya Mat, ini yang join pelaburan, yang join Dana ni, kau tak percaya cakap aku, kau pergi try. Aku tak payah aku, kau pergi try sekolahkan dia orang. Kau tengok apa kau dapat. Pergilah try. Yang masuk mak bapak kau orang kan, kau pergi try. Test sikit. Mak, sekejap mak. Mak ada masuk kan Dana tu kan. Nak tanya mak, dah masuk berapa lama dah mak? 2 tahun mak. Lama mak Itu kalau pulangan mesti dah boleh jadi kaya mak. 2 tahun mak Nak tanya lah mak, 2 tahun ni mak, yang mak dah masuk berapa banyak? Tanya dengan mak macam tu. Mak macam, aku sikit je. Dia minta sikit, tak banyak. Sebulan RM10, sebulan RM50. Dia kata cukup masa aku boleh dapat ni berjuta ni. Package ni, kalau ikut package aku ni, dapat berjuta kan. Dia cakap macam tu kan. Kau tanya mak kau balik, mak dah 2 tahun ni dah dapat dah berjuta? Tak dapat lagi? Nak kena tunggu bila mak? 5 tahun. 5 tahun. Habis kau tak sempat 5 tahun, mak pun dah pergi dulu, macam mana? Kau berbual dengan mak kau. Mak sepatutnya pelaburan ni sebenar-benarnya setahun mesti sekali. Ada pulangan dengan tak ada pulangan, mesti sekali setahun dapat. Mak dah masuk dah 2-3 tahun mak takkan tak dapat apa-apa. Tak dapat RM1, dapat RM10,000, dapat RM100 pun jadilah kan mak kau berbual macam itu. Bagi mak kau jawab sendiri. Dengan jawapan dia tu menyedarkan mak kau sendiri. Senang je.